Ya tak mandi pula. Dah boleh. Gila susah oh. Mertuamu. Tapah, kita di tapas sang dusun durian. Mantap. Bagi mak. Dia dah berbuah. Very good. Alright guys, selamat pagi dan selamat tahun baru. Hari ni aku dan kawan-kawan aku akan road trip ke Tapah. Sekali lagi ke dusun durian pakcik dan makcik aku. Kita orang nak sama-sama experience pengalaman berada di dalam dusun, dan kita orang akan mulakan tahun baru kita orang dengan menikmati keindahan alam, iaitu dengan mandi sungai. So, nak tahu aktiviti apa lagi yang kita orang buat? Tonton video ni sampai habis. Alright, jumpa di sana. Adik awak tak nak ni? Ya, okey tak? Belum habis lagi. Oh, ya. Dengar nak pergi kat bawah. Yang ni orang buka kan? Cepat baliknya. Panggil botol. Wah. Pam air. Kita pam air ni. Okay guys, sekarang kita nak tengok cara pam air daripada sungai ke tangki air di dusun. Alright. Kita sekarang di Kampar. Okay, kampung Bukan Tapah ke? tukar Kampar ni. Tapah. Sekejap, Tapah. Kita di tapas sang dusun durian. What is the way of life? Bukan sukun kan? Ya. Power dia, tu bukan sukun je. Mana ya? Pokok sukun. Sukun sedap tu goreng. Sukun goreng. Mung kertas. Oh. Dia nak pergi pam air? Ni limau. Ni limau. Okey, ni limau. Bawah ada oren. Limau dia jadi oren. Mantap. Bagi mak. Dia dah berbuah. Dekat tu kau punya, aku jumpa. Ni saya punya. Mana awak punya? Satu je, pergilah saya hujung. Okay guys, kita baru sampai di dusun, and baru sampai je kita dah jumpa beberapa biji durian. Kita tengok kawan kita. Berapa biji lah tu? Ready. Alright. So kita tengok lagi. Kawan kita lagi satu, berapa biji dia dapat? Mi, berapa biji dapat Mi? Satu lagi. Belakang lagi Mi. Belakang ni. Sampai belakang tu. Ha? Yo, sampai belakang tu. Tu 2 biji atas pokok ni. Yang bawah, yang tak ada tangkai tu. Okey. Busuk sikit lah, tapi ni okey depan. Ni belah ni okey. Ni ikut aku punya perkiraan. Ilmu lah. Wah, ijazah sarjana muda kau lah. Sabarlah kan dia nak ambil belah sana. Pokok bulu tebal betul. Kita tengok. Damn. Ni pokok benih ikut betul sih. Kat rumah dia tu. Belah mana man? Dia tadi ada kat dalam-dalam ni. Tapi jap, kalau nak masuk ini dari atas boleh. Tapi kita kena naik atas dulu lah. Lepas mandi sungai ke apa, kita masuk di atas. Tadi kau dengar? Lagi senang. Ada dengar bunyi jatuh dia. Tadi Dandan tengah jatuh depan muka aku tu. Ya. Pom. Dan tu aku pula tengah jatuh.
Tak nak tengok dalam? Apa tu? Ada apa? Tupai apa tu? Ekor panjang. Aku nak try tengok je. Jom. Kita pergi adventure masuk hutan guys. Wah. Tak nak. Ni dah kelapa sawit ni. Sebelah sana. Ah, di belah sana. Banyak juga kadang tak pakai sini. Diorang tak ada orang cap niaga ni. Ya. Kita kutip durian. Dan lepas tu santai-santai di tepi sungai. Very good. Okay, yang penting angkat jap durian. Alamak, jatuh. Kita ni binatang makan. Yang penting durian ni free. So total kita ada banyak je. Oh, ini gua je. Tanda tu. Kita tukar baju Ada dan kita lepak santai-santai tepi sungai. Scoop. Okay, beri. ini durian. Elok je kau tu. Mak ai, jumpa lagi. Elok je tu. Depan mata tak nampak. Baik tu Kadik. Depan mata Ngam guys. Durian lagi. solid. Solid tak boleh pakai dah. Jumpa lagi satu. Ha? Belakang ke, tapi tak ada masuk sampai ke belakang habis lah. Tadi pakai tak proper. Nak kena bawa pakai apa? Kasut bergetar. Azmi macam orang tua tu. Jumpa kat bawah ni. Tunggu dia. Amir. Ini tu tak sayang siang dengan. Kejap. Okay. Pilih buah yang terbaik. Bau dulu. Sekejap. Okay, dua lapis. Memang dulu lapis kan? Tak, aku pakai lapis. Dah lapis sakit tangan kau. Tak tahu lah tangan kau kebal apa. Kita letaklah dulu bang. Boleh. Alright. Okey, jap. Tuan-tuan dan perempuan. Pilih lu. Ni okey tak? Dia saudara aku cakap kalau dah nak potong, kau ketuk dulu buah tu. Guna parang. Tuan nak potong? Nak bau. Habis minyak habis tu. Boleh. Banyak kat tu. Tu lagi jatuh. Kejap. Boleh ni. Boleh. Ketuk tu. Ketuk macam mana? Ketuk sini. Ya. Set dari belakang kan? Ni ketuk bagi Buah dia ni ketuk ni. Bagi dia keluar daripada ni. bagi dia tak melekat. Okey. Okey. Nak kena potong ni tak? Tak payah. Ikut rumah. Rumah Dia banyak tahap ikut. Ikut rumah. Kau nampak profesional jap. Dia nak kena cari. Tak payah. Oh, tak payah pukul. Cari ujung je. Kau bagi kapung boy tu. Itu sebab bunga dia tak nampak. Kita dah ada idea baru ah. Ambil idea Ni. Cucuk. Sini. Cucuk. 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 Biji durian ni kita keringkan buat dia kopi. Ngarut aku dip. Buat kepak kan. Kepak terus tak? Kepak. Dekat sini kan ni? Tak kisah, kita kisah. Ikut rumahnya ni. Sebab Sebab apa? Tak nampak. Tak nampak. takkan aku nak mengaji kau. Malu sikit lah Boleh bodoh. Kan.
Jadi ada penyakit apa je. Habis. Bayap. Tak jadi tu. Allah. Ya, biar. Okey, berapa second? Berapa second nak? 4 minit jap. Asalkan boleh terbuka lah. Fish apa? Tolong. Lepas. Ada pun jatuh kat ni. Sebelah makan ni dulu. Okey. Buat jap. Puas tidur. Ni pun tak pergi. Bila tak buat. Video musim dah guys. Sikit ni. Ni sikit. Ni sikit. Ni kalau kat kedai agak berapa tu ya? 100 ada? Kat kedai ni banyak ni. 100 bayar tak? 50. Semak lah kau. Boleh ambil lah batu tu letak bawah satu. Yup. Yang tangga ni. Okey, campak je Mat. Jangan campak. Campak. Gerak tu. Gerak kan. Apa lagi? Sini ada. Apik, Cik Taufik, kamu letak bawah batang tu, Pik. Tak boleh, tak Dia naik stable. batang tu Tak timbul. stable. Payung macam ni. Tak stable. Mana kita kena Kita buat. engineer faham. Bola apa nak cek dia lagi. Boleh. Payung. 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 Pernah orang buat payung dalam sungai ni. Ya, ada, Pik. Ya, ada. Mana boleh tak ada. Kita buat dia. Kita buat. Lepas ni kita kena tempah kursi besi dia letak kat sini. Ha, pacak ke tak? Mi, MC. Oh, pagi-pagi MC. Alah, kena baca je nak MC. Aduh. Alah, kampung nampak tak? Dalam mana? Dah, terbalik. Aku buat Aiman ni sekarang. Ya Allah. Betul lah. Bukan kan? Roller. Oh, okey. Oh, Ah, hebat ya. Oh. Yeay. Boleh ambil sikit, kita rendam kaki. Okey, kemah dah masuk dalam air. ngam. Wow. Okey dah. Abang Min. Pik, ni, cuba dia sikit, Pik. Bagi dia balance. Dah. Jangan tak mandi pula. Dah boleh. Gila susah oh. Mertuamu. Mana Nurul mana? Settle. Kemah dalam air. Jom mandi. Payung. Kemah. Kemah pula. Betul. Kebun getah-getah. Orang buat kan? Oh, ni buat. Makan baik sikit kan? Jadi dah tak ada orang tu. Kalau aku rasa kalau macam musim berbalik mesti semak luas ni. Semak tu jap. Dekat ni. Memang kemah ramai. Tak ada ramai pun, yang selalu dia 2 orang je. Ni jap, durian tu. Elok tak? Ramai tak? Ambil lah. Ya. Elok? Risau tu. Ni buat solid orang dia. Bau kuat mat. Letak luar, letak tepi. Balik nanti kita ambil balik. Letak tengah jalan.
besar Dia jangan tengok atas, tengok bawah. dia tu. Tu ni. Lagi mesti ada. Kadang nampak tak nampak kan. Tengok luar je, kalau luar elok-elok tu. Bila sikit tapi boleh. Boleh tu. Terus bekas-bekas ni. Dia jatuh kan ni. Mesti banyak bodoh. Mesti banyak gila. Jom jalan ni. Kita cari durian. Hujung musim ni tak banyak, tapi ada Ada lah boleh makan lah. yang kita orang jumpa juga. Boleh lah, banyak jugalah. Ke kebun. Ke dusun. Dusun. Kebun dan dusun. Ambil tanya ni pun cepat aku. Tak tahu apa, aku pun tak tahu. Apa yang jadi tu? Kayaknya semua yang hijau ni boleh jadi ulam tak Man? Kau makan daun semalu agak ni. Oh, solid meh. Okey. Dia kadang besar sangat tak ada. Balon tu suruh balik durian lagi. Tak ada. Dah check tadi. Cakap ini Aiman mesti cari tempat yang Isai dulu lepas. Nak goreng tu tak? Kalau bunyi duduk ni ada lah. Okey, ini kita ada. Contoh je kena pakai dua tangan lah. Tangan Ya, dua ni lah. nanti tangan ibu ni. Tak sakit meh. Yalah, sebab ni. Bau tak? Kan? Kan? Nak try satu tangan boleh try tengok. Dua. Tak, dua lapis. Sama macam aku kat itu meh. Bila di tangan mana? Oh, di kanan ke kiri? Tak kisah mana. Aiman. Itu bagi bersih. Bagi. Kalau senang ikan kini. Serong-serong. Ada ni. Ni faham meh. Kau tangan je Buat. Bola bersih. Dah bersih kan potong meh. tak pomade meh. Nak transfer kat mana? Buat je. Dia kan letak pomade water base. Base tu kau cakap Kau yang nak balik. kawan. Kau je. Ke? Kalau kat kedai kau rasa nak beli meh kan tu. Ya. Boleh lah potong. So boleh check lah. Itu yang tadi lah. Bila aku cuci boleh check. Ya ada lah. Kalau tak ada bunyi kosong. Oh, Tak ada macam bunyi. ada ruang lah. Tak ada bunyi. Itu boleh nak potong. Potong meh. Senang, sekejap. Kau ni, memang cakap pada kau ni. Potong kat bawah tu. Ikut kamu. Dia banyak mazhab. Kau tadi Maliki. Guna yang ni je susah. Pendek. Selalu boleh ke cakap lu. Ya lembut. Dia tak sakit. Pak dah. Masuk je. Hang buka ni sini. Hujung ni. Tengok mana alur dia pergi. Bau mana ni? Cucuk. Okey, kat mana alur dia? Bau tu. Nampak? Pun nampak alur dia. Mana tu? Itu alur dia. Oh, betul kan? Ikutlah. Ngau meh.
Okey. Korek lagi bawah. Sini. Jaga tangan you. Dia kalau buat tak pandai tau. Dia cuba pandai kita. Sampai 2, 4, 6 orang. Oh, ni ajar. Juri. Cik, tengok Big Boss duduk. Tengok Big Boss kan? Itu mana selesa. Ya. Oh, baik meh. Cantik weh. Sikit lagi, depan lagi. Semua yang suka. Kena kaki ke? Aminah. Aminah pula. Letak kat bawah sayang. Ni takut kena. Letak bawah. Okey. Pergi belah sana pula. Belah nasi. Sini. Ini kan distrik lah. Ikut street dia pula. Bos nak buka macam ni. Ui, bakat tu, Mi. Diorang turun bawah ni kan janda tu lah. Heavy tu nak pergi. Weh. Okey, dia pakai pak tu. Ada tu. Baik tu. Lembut. Straight kan? Ni straight ni. Macam ni weh. Ugi. Pakai pak ni. Oh, datang. Kan senang. Kan lebih kamera ini kan. Kan lebih kamera ini kan. Okey. Okey. Sila. Anda lulus. Macam tu lah saya dia. Ui, betul lah. Agak sikit. Berkrim. Dia ni bukan. Siap. Ke dia gas? Banyak tengok. Ni babe. Nanti kan. Mana? Ambil makan. Bukan aku Ini sedap ni. Tekstur dia. Ya, tu. Dah, ni rekod tak apa. Pun. Alright. Okay, jom. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, Okey, dua, freestyle. tiga. Je lah kan. Nak luas macam ni ke? Ke nak? Okey, cantik. Okey. Lagi sikit. Mahal ni. Okay, satu, dua, Tengok depan Aminah. Buat macam ni dah lah. Buat macam ni lah. satu, dua, tiga, satu, dua. Tak apa, simpan situ. Okey, thank you. Saja tekan. Terima kasihnya, banyak. Sikit lagi. Bye. Makan sedap tu. Bye. Bye. Wait. Bye, selamat. Terima Ya, kasih. bang. Okay. Bye. See you when I see you. Okay. Siapa cakap? Gerakan pula tu. Mana je sikit dia. Kau dah tekan mana? Guys, kita dah settle. Now kita pulang balik. Ciao. Ciao.